dibeli dengan duit haram, maka kotorlah tubuh kita. Baik, jadi saya mengharapkan warga Kelantan ramai-ramai datang bersama kita memberiakan suarasa ni. Saya boleh memberi jaminan insyaAllah barang-barang ataupun makanan yang dijual sini semua halal-halal belaka. Jika tidak memang tak boleh masuk dalam pameran ataupun kedai suarasa. Baik, tunggu, kalau dalam konteks dulu kita lihat Kelantan ialah dari segi sektor pelancongannya terkenal sebagai Salmi Mekah, negeri Cik Siti, Wang Kembang, segala macam lah ya. Jadi mungkin Tunggu boleh menjelaskan lagi apakah kehebatan Kelantan ini dalam konteks pelancongan. Kelantan ni terkenal dengan Salmi Mekah. Jadi satu daripada benda unik di Kelantan ni yang kurang yang lain ialah pondok. Kalau ramai di Kedah pondok, itu memang Kedah juga mari daripada belajar di Kelantan. Dan saya waktu zaman Jepun dulu, saya duduk bersama dengan Allahyarham Tok Guru kita panggil orang Khurasan. Satu orang Khurasan daripada Afghanistan datang ke Kelantan ini, orang panggil Tok Khurasan. Saya belajar hadis dengan dia. Dan lepas pandai Zuhur, Tok Guru Abang Man kita panggil. Dia bukit besar di Kedah. Tok Guru saya tu Abang Man. Guru saya belajar fiqh Fathul Mu'in, terkenal tu. Jadi masa Jepun ketika kacau bila habis tu, tapi Kelantan penuh dengan pengajian pondok. Itu dia. Jadi menyebabkan Kelantan ni saya sebut, kalau orang tanya saya apa dia hotplate di Kelantan, pondok ramai di sini. Lain pada perniagaan, lain pada pandangan-pandangan asli, Gunung Stong lah, Pantai Bacok di Pantai Kandis lah, di PCB lah. Kita sekarang pula ada rancangan nak kayu perahu daripada Kuala Balah. 3 hari lagi, 2 seminggu luar lagi, Kuala Balah berperahu. Perahu daripada Kuala Balah turun ke Kota Baru ni. Jadi banyaklah. Baiklah saudara, apa yang kita nak perkatakan di sini, kita mengharapkan anda terus ramai-ramai datang menjayakan program Suarasa ni. Dan mungkin sebagai Menteri Besar Kelantan, saya memberi peluang kepada Tok Guru untuk juga mungkin mengajak rakyat Kelantan untuk datang ke program seperti ini. Silakan. Kita di samping tonton TV, kita juga nak terang pandangan kita, supaya kita bersama bagaimana anak-anak kita terlibat dengan dadah, misalnya anak-anak kita terlibat merampik dengan dadah, dengan pecah rumah. Bagaimana cara? Jadi selalu saya jawabnya, kita jaga negeri ni sebagaimana kita jaga anak buah di rumah kita. Itu asas pengajian ilmu ijtima', ilmu sosialnya. Jaga negeri dengan jaga rumah serupa ya. Seorang bapa jaga anak-anak dengan seorang ketua kerajaan jaga rakyat serupa ya. Sama-sama didik. Kita didik anak-anak kita, cucu kita supaya begini, supaya begitu. Bangun pagi ingat pada Allah. Kelip mata anak, sebut Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Sama ada anak tu kecil atau besar, tersebut benda tu, biar dia tanya balik. Kenapa Allah ni ayah? Kenapa Allah ni mak? Allah ni zat Tuhan yang buat kita. Tak ada manusia, tak ada benda di muka dunia hak terjadi sendiri. Ini asas pengajian agama dan juga asas pengajian sains. Sains pun mengaku bahawa tak ada benda terjadi sendiri. Semua benda ni dibuat. Siapa buat? Kalau dapur kita tu, nasi ni mak buat. Tapi beras sendiri tu, mak tak boleh buat. Beras, padi, air, mak tak boleh buat. Siapa dia buat? Kita panggil Allah. Jadi kita ajar anak kita di rumah, sebut nama Allah. Bahkan waktu anak kita lahir di muka dunia ni pun, kita diajar supaya bang selalu. Telinga kanan, bang. Telinga kiri, qamat. Dengan suara yang slow lah. Orang tanya apa tujuan bang pada anak kecil? Bang sebut nama Allah. Sebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama ni biar terpasak masuk dalam telinga anak kita sejak kecil lagi. Boleh jadi kita tak faham apa tujuan, tapi Allah, bila Allah sebut benda ni, mesti ada manfaatnya. Tu hidup. Well, Tunggu, nampaknya ini saja kesempatan untuk kita bersama dan di kesempatan ini juga TV9 sekarang dah berusia 3 tahun. Ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan kerana sudi memberi ruang kepada kita untuk menjayakan program Suarasa di negeri ini. Mungkin Tok Guru nak pesan sikit pada TV9 sebenarnya umur dah 3 tahun ni, apa yang patut lagi TV9 buat? Bila apa nama saya tengok sekali. Apa nama ni? Kartun. Kartun kucing. Apa ni? Kambing. Ni TV berapa ni kartun ni? Tak tahu, saya tengok kartun lah. Ya, tapi pengaruhnya satu hari rumput bercakap dengan kambing. Rumput bercakap dengan kambing. Rumput kata, kamu kambing, aku berpucuk, kamu makan.
Aku berbunga, kamu makan. Jadi bila aku nak hidup, dia kira kamu nak hidup. Dia kata, aku makan pun, aku beruk atasmu, jadi baja, kamu tumbuh balik. Oh, begitu. Tak apalah, kata dia kalau begitu. Ini seronok budak-budak. Jadi kalau boleh gambar apa saja, gambar kartun, ke cerita apa saja, didik anak-anak, penonton budak-budak kecil ni, untuk cambah fikiran dia kepada benda baik. Baik, walaupun soal itulah pandangan dia seorang pemimpin kita, Menteri Besar, Datuk Ni Aziz Nikmat. Tugu pun beritahu tadi dia demam. Masa awal tadi, sekarang bila tengok bercakap macam tak demam. Baik, walaupun terima kasih. Kena sudi bersama kami. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Suara Sah.